Ya, apalah heboh sangat tentang kenyataan Datuk Seri Anwar mengenai, Taiwan itu adalah sebahagian daripada China kerana itu adalah dasar luar Malaysia. Mengiktiraf apa yang dipanggilkan dasar satu China yang diamalkan oleh kita sejak 1974 lagi oleh Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak Husin bila buat pertama kalinya, kali pertama dalam negara ASEAN membuat hubungan diplomatik dengan China pada tahun 1974. Pertama, bagi ASEAN. Lepas itu baru negara ASEAN turut menuruti jejak langkah Malaysia. Cuma yang menjadi kontroversi adalah tentang dikatakan, dituduh Datuk Seri Anwar bahawa China mempunyai hak untuk mendapatkan Taiwan melalui militeri, melalui kekerasan. Tapi itu sebenarnya tidak dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar faham ini adalah perangkap daripada wartawan Al Jazeera bila bertanya persoalan tentang Taiwan dengan China. Sebab itu Datuk Seri Anwar sebelum menyatakan demikian, menyatakan dalam konteks bahawa Malaysia juga tidak membenarkan breakaway states. Kalau ada negeri-negeri di Semenanjung ke, di Pulau Borneo ke, hendak berpecah pada Malaysia, menghancurkan persekutuan Malaysia, maka kekerasan akan digunakan untuk menghalang perkara itu. Jadi konteks itu dikatakan digunakan oleh wartawan Al Jazeera untuk mempamerkan, memberi manifestasi bahawa Malaysia menyokong Taiwan itu diambil alih oleh China dalam bentuk kekerasan. Tapi sebenarnya kita patut risau apabila perjanjian pertahanan di antara Amerika Syarikat dengan Filipina, itu EDCA yang membenarkan penggunaan oleh tentera Amerika pengkalan-pengkalan di Luzon Utara ataupun di utara Filipina itu yang menghampiri Taiwan. Kerana itu yang patut kita risau kerana Amerika Syarikat dikatakan cuba mengheret ASEAN dalam konflik China dan Taiwan. Jadi itu yang sepatutnya kita risau. Bukan kenyataan One China Policy, dasar satu China itu yang telah diamalkan sejak tahun 74 lagi. Itu yang saya keliru dan tak faham apa yang kecoh-kecoh sebenarnya.